Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Batrisha Ashkim binti Muhammad Syahril daripada Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 1. Saya ingin membentangkan tugasan 3 PAKK 3433 iaitu Matematik dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Tajuk produk saya adalah Magical Triangle. Baiklah, bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Batrisha Ashikin binti Muhammad Syahril daripada Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 1, ambilan Ogos 2023. Angka giliran saya 202414244011 dan kod khusus bagi tajuk ini adalah PAKK 3433, Matematik dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Sebelum itu, mari kita lihat isi kandungan terlebih dahulu. Yang pertama sekali, kekuatan bahan bantu mengajar. Yang kedua, rasional BBM dihasilkan. Yang ketiga, sumber penghasilan. Yang keempat, lakaran awal BBM. Yang kelima, nama, bahan dan kos penghasilan BBM. Yang keenam, penggunaan bahan. Yang ketujuh, promosi. Yang kelapan, ketahanan BBM. Dan yang terakhir sekali, penilaian bahan atau maklum balas guru prasekolah. Kita lihat pada kekuatan bahan bantu mengajar. Yang pertama sekali, berwarna terang dan kontras tinggi. Hal ini dapat menarik perhatian kanak-kanak serta membantu mereka untuk fokus dan penglihatannya. Seterusnya, saiz huruf dan imej yang besar. Ini sesuai untuk peringkat umur prasekolah dan memudahkan mereka. Yang ketiga, bahan ini juga boleh diguna semula. Hal ini dapat menjimatkan kos dan mesra alam. Yang keempat, BBM ini berbentuk permainan. Ia menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan interaktif. Dan yang terakhir sekali, fleksibel. Produk ini sesuai untuk aktiviti kumpulan kecil, aktiviti individu dan sudut pembelajaran. Rasional BBM dihasilkan. Yang pertama, teori perkembangan kognitif John Piaget. Tahap praoperasi 2 hingga 7 tahun. BBM ini menyokong kanak-kanak dalam memahami operasi tambah secara konkret dan visual. Menurut Piaget, kanak-kanak dalam tahap ini masih memerlukan objek nyata dan aktiviti manipulatif untuk membina kefahaman konsep matematik. Melalui BBM seperti pokok apel dan kon aiskrim, murid dapat menggunakan deria dan tangan untuk mengira, menyusun dan menambah secara aktif. Hal ini juga sesuai dengan gaya belajar kanak-kanak usia prasekolah. Yang kedua, tunjang sains dan teknologi. BBM ini memberi tumpuan kepada kemahiran asas matematik, khususnya dalam domen numerasi. Murid dibimbing untuk mengenal nombor, menyusun nilai mengikut turutan, menambah dua nilai secara logik. Melalui pendekatan ini, tunjang ini diperkukuh kerana murid belajar melalui pengalaman langsung, bukannya menghafal. Yang ketiga, tunjang fizikal dan estetika. Aktiviti dalam BBM ini melibatkan pergerakan motor halus seperti memetik apel, melampal kol aiskrim dan menyusun bola-bola yang membantu perkembangan koordinasi tangan mata. Selain itu, reka bentuk berwarna-warni dan bertema comel turut merangsang minat dan kreativiti kanak-kanak serta membina rasa estetik. Seterusnya, sumber penghasilan. Yang pertama sekali, YouTube. YouTube ini digunakan untuk melihat contoh demonstrasi pengajaran sebenar oleh guru-guru dalam menjalankan aktiviti tambahan di kelas. Contoh penggunaannya, saya memahami cara guru menerangkan konsep tambah secara langkah demi langkah menggunakan bahan konkret dan bahasa yang mudah difahami oleh kanak-kanak. Yang kedua, TikTok. TikTok ini dirujuk untuk mendapatkan inspirasi aktiviti kreatif dan menarik yang sesuai untuk peringkat awal kanak-kanak. Contoh penggunaannya, saya melihat pelbagai idea aktiviti tambahan interaktif yang memanfaatkan bahan mudah serta pendekatan bermain sambil belajar untuk menarik minat murid. Yang ketiga,
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. KSPK ini menjadi asas rujukan utama untuk memastikan BBM saya menepati kehendak dan objektif kurikulum. Rujukannya, tunjang sains dan teknologi, kanak-kanak ini membina kefahaman asas dalam operasi tambah, juga menyokong perkembangan di bawah tunjang fizikal dan estetika serta komunikasi. Dan yang terakhir sekali, Pinterest. Pinterest ini adalah platform yang digunakan bagi saya untuk mencari idea dalam bentuk visual supaya kelihatan lebih menarik, kemas dan sesuai untuk perkembangan estetika kanak-kanak. Contoh penggunaannya, saya merujuk kepada konsep susun atur, pilihan warna, bentuk dan elemen grafik untuk menjadikan bahan ini lebih mesra murid dan menarik perhatian mereka. Seterusnya, ini merupakan lakaran awal BBM. Seterusnya, nama, bahan dan kos penghasilan BBM. Yang pertama sekali, nama produk ini adalah Magical Triangle. Bahan-bahan yang digunakan ialah kotak, pembalut kertas, double tape, bola pom-pom, tali, selotip, gunting, mesin laminate, hot glue gun dan marker pen. Seterusnya, kos penghasilan. Ini merupakan kos untuk membuat bahan bantu mengajar saya. Pertama sekali, pembalut kertas yang berharga RM2.10, double tape berharga RM2.10, bola berharga RM2.90, tali berharga RM3, selotip berharga RM2.10, gunting berharga RM3 dan marker pen berharga RM2.10. Seterusnya, kebolehgunaan bahan. Yang pertama sekali, membantu murid memahami konsep tambah secara konkret. Dengan memanipulasikan bahan ini, kanak-kanak dapat melihat, menyusun dan mengira secara nyata. Ia juga menjadikan konsep tambah lebih mudah difahami dan diingati. Yang kedua, merangsang kemahiran kognitif dan penyelesaian masalah. Melalui aktiviti hands-on, kanak-kanak ini akan berfikir secara logik, mencuba pelbagai jawapan dan menguji kefahaman mereka terhadap konsep nombor dan operasi tambah. Yang ketiga, menggalakkan penglibatan aktif dan tumpuan. Reka bentuk interaktif dan berwarna-warni dapat menarik minat kanak-kanak, sekaligus ini juga dapat membantu mereka memberi tumpuan lebih lama semasa aktiviti dijalankan. Dan yang terakhir sekali, mengukuhkan kemahiran motor halus. Aktiviti seperti melekat, mencabut, menyusun dan memindahkan objek kecil dapat membantu memperkukuhkan lagi koordinasi tangan dan mata serta kawalan jari kanak-kanak. Seterusnya, ketahanan BBM. Yang pertama sekali, ketahanan BBM. Bahan ini tebal dan tahan lasak seperti ikat keras ataupun kain yang dipilih untuk memastikan ketahanan jangka panjang. Kedua bahan ini tahan terhadap penggunaan yang berulang dan tidak mudah rosak. Yang kedua, bahagian aktiviti dengan velcro. Bahagian aktiviti ini menggunakan velcro untuk memudahkan penukaran dan penyimpanan komponen serta ia juga memastikan kemas dan tidak mudah tercabut. Yang ketiga, boleh diubah dan dibersihkan. Reka bentuk ini membolehkan komponen ditukar atau dibersihkan dengan mudah. Hal ini juga dapat memastikan alat ini sentiasa dalam keadaan baik dan tahan lama. Yang keempat, praktikal dan mudah diselenggara. Alat bantu mengajar ini direka untuk mudah diselenggara. Ia juga boleh dibersihkan dengan cepat dan dijaga dengan mudah. Ia juga menjadikan praktikal untuk penggunaan yang harian. Seterusnya, promosi. Saya telah mengupload video promosi saya di aplikasi TikTok dan juga saya telah mendapat maklum balas daripada rakan-rakan yang lain. Seterusnya, penilaian bahan dan maklum balas guru prasekolah. Saya telah menguji bahan saya kepada 2 orang pelajar yang berumur 5 tahun. Yang pertama, Ahnaf. Ahnaf dapat mengira jumlah tanpa bantuan guru, tetapi dia tidak mahir dalam menulis nombor lagi. Dan dia juga keliru akan nombor. Seterusnya, Kowish. Kowish dapat mengira jumlah tanpa bantuan guru juga, tetapi dia juga memerlukan bimbingan untuk menulis nombor kerana
dia tidak pandai untuk menulis lagi. Oleh itu, tamatlah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Oleh itu, tamatlah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.